Lieutenant Hironada adalah askar Jepun yang masih berperang. Even Jepun dah kalah konflik dunia kedua. Tak lama, 30 tahun. Tapi dia masih kidnap penduduk kampung, serang balai polis Filipina sebab dia anggap konflik dunia kedua masih berjalan. Jepun mengaku kalah pada 1945. Onanda ni bukan askar biasa. Dia daripada unit persikan tentera Imperial Jepun. Senang cerita, dia ni komando elit Jepun. Arahan Maharaja, jangan menyerah, serang habis-habisan. Pada tahun 1944, dia dihantar ke Pulau Lubang, Filipina. Lieutenant Onada, Korporal Akatsu, Private Shimada dan juga Private Kozuka. Lepas Jepun kalah, US jatuhkan risalah daripada udara. Onada dapat risalah tu. Dia kata itu muslihat tentera Amerika. Orang kampung di Filipina pula kata hutan tu ada benda. Padahal, itu semua Onada. 1949, Korporal Akatsu cabut. Tak tahan, 5 tahun duduk dalam hutan. Dia berjalan seorang diri dalam hutan hampir 6 bulan sebelum ditangkap. Ada satu misi tu, Onada serang bot nelayan. Polis datang dan berlaku piu-piu. Private Shimada hilang nyawa. Tinggal 2 orang. Kerajaan Jepun kemudiannya hantar pasukan untuk cari dia di Pulau Lubang. Tapi tak jumpa. Mereka tinggalkan gambar mak ayah, surat adik dan juga surat rasmi kerajaan Jepun. Tapi semuanya langsung tak meyakinkan. Onada jumpa semua benda tu dan dia cakap ini semua propa Amerika Syarikat. 1972 mereka bakar stor padi. Mereka bertempur dengan polis Filipina. Private Kozuka pula hilang nyawa. Seorang pengembara Jepun, Norio Suzuki, masuk ke hutan. Dia jumpa Onada. Dia cakap, perang dah lama habis. Tapi Onada tak percaya. Suzuki kemudiannya ambil gambar dia orang bersama dan bawa balik ke Jepun. Nak selesaikan masalah ni, kerajaan Jepun terpaksa hantar Mayor Taniguchi ke Filipina. Komander lama dia. Dah pencen dia pun. Sekarang ni dia buka kedai buku di Tokyo. Dan baru Onada percaya. Dia menyerah diri kepada Presiden Marcos. Marcos maafkan dia. Even dah 30 penduduk kampung hilang nyawa sepanjang 30 tahun. Onada balik ke Jepun dan disambut seperti hero legenda. Dia kemudiannya meninggal pada 2014. Ada beberapa kes lagi yang sama seperti ini. Roy Yakimura, 28 tahun dalam hutan. Soichi Yokoi, 24 tahun di Pulau Guam, Amerika Syarikat. Soichi Yokoi ni katanya dia tahu bahawa konflik dunia kedua dah habis. Tapi dia malu keluar kerana Jepun kalah.